Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi saya ucapkan kepada Cik. Saya Muhammad Fauzan bin Muhammad Sani Dan saya Muhammad Syedham bin Razali. dan kami juga adalah pelajar daripada Institut Pendidikan Guru Kampus Ilmu Has, dan pada pagi ini dahulu kami ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Encik sebab sudi meluangkan masa pagi ini untuk kita adakan sesi temu bual untuk memenuhilah keperluan tugasan portfolio PBS kami pada pagi ini. Jadinya tujuan kami buat temu bual ni untuk menganalisis pelaksanaan pengurusan dan pentadbiran di sekolah meliputi kurikulum, hal ehwal murid, kurikulum, komuniti serta dasar pendidikan semasa. Jadinya temu bual hari ini untuk memfokuskan aspek pengurusan kurikulum serta pelaksanaan dasar pendidikan oleh pihak pentadbir sekolah lah. Jadinya sebagai pembuka soalan saya pada pagi ni, boleh tak Encik kongsikan sedikit tentang latar belakang pendidikan dan pengalaman kepimpinan Encik sebagai guru besar di sekolah ini? Okay, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya saya mengalu-alukan kehadiran Muhammad Syahid Ilham dan Muhammad Fauzan untuk membuat latihan di SK Subang. Jadi saya mengalu-alukan kehadiran. Semoga kehadiran pelatih ini memberikan satu impak yang baik untuk menimba ilmu bagi penyesuaian diri di peringkat sekolah nanti. Okay. Saya Cikgu Sulaiman bin Dad. Saya baru jugalah berkhidmat di sekolah ini selama lebih kurang setahun 3 bulan. Jadi sebelum ini saya di sekolah yang lain selama 7 tahun. Jadi saya ini tahun ke-8 saya menjadi guru besar. Jadi saya lama di Kuala Selangor sebenarnya, 27 tahun di Kuala Selangor, dan tahun ini sebenarnya tahun yang ke-34 saya berkhidmat sebagai guru besar. Dan insya-Allah apa yang diminta tadi, insya-Allah saya cuba bantulah bagi pelatih faham konsep ataupun apa keperluannya di sekolah ni nanti, insya-Allah. Jadi Encik, pada pandangan Encik, apakah keutamaan guru besar dalam memastikan pelaksanaan kurikulum berjalan selari dengan dasar-dasar semasa KPM sendiri, iaitu Kementerian Pendidikan Malaysia? Okey. Bila kita sebut tentang sekolah, perkara pertama mesti berkaitan dengan kurikulum, iaitu berkaitan dengan PDPC. Dan cuma apa yang sebagai ketua jabatan saya kena pastikan, pastikan semua sekali warga sekolah memahami apa dia dasar dan kehendak KPM. Jadi dalam PDPC kita tak boleh orang kata nak mengikut kehendak kita, tapi kita ada guide atau panduan yang ditetapkan oleh KPM. PDPC yang pertama sekali kita mesti ikut DSKP. Itu yang paling penting sekali supaya kita bahasa mudahnya tidak menyeleweng daripada apa kehendak KPM, supaya kita menjurus pengajaran kita mengikut silibus yang ditetapkan. Jadi itu yang paling penting sekali. Dan kita mesti mengikut dasar-dasar yang ditetapkan seperti PPPM, TS25 sekarang ni, dan yang terbaru ialah berkaitan dengan dasar pendidikan digital ini. Jadi saya sebagai ketua jabatan kena memberi sokongan. Sokongan ni dari segi bentuk macam latihan supaya sebenarnya cikgu itu betul-betul memahami apa kehendak dan proses pembelajaran itu berjalan mengikut apa kehendak dan dasar daripada KPM. Jadi pemantauan ni sebagai guru besar memang kena berterusan dah. Jadi sebab kita melalui fasa-fasa hari yang berbeza, silibus yang berbeza, murid-murid yang berbeza. Jadi itu antara tugas saya bersama dengan pentadbir lain. Jadi antara lain cara pemantauan selain daripada rekod misalnya daripada rancangan pengajaran guru yang kami semak, begitu juga kita adakan program-program lain, misalnya dialog prestasi bersama guru untuk kita menilai balik
pencapaian ataupun setakat mana pencapaian murid tersebut. Dalam prestasi ini sangat penting. Sekurang-kurangnya untuk kurikulum saya akan buat 2 kali setahun. Masa ujian pengesanan di peringkat pertengahan tahun dan ujian yuasa di akhir tahun nanti. Ini penting supaya kita, begitu juga dengan PBD. Jadi untuk kita menjamin supaya murid itu mencapai kecemerlangan secara holistik. Bermaksudnya menyeluruh dari segi kurikulumnya, sasiah diri, ko-akademik, iaitu berkaitan dengan JERIS. JERIS ni jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Okey, baik. Seterusnya, dalam menguruskan pelaksanaan kurikulum di sekolah, apakah pendekatan yang Encik gunakan bagi menyelaraskan peranan guru penolong kanan kurikulum dan ketua panitia agar selaras dengan hala tuju pendidikan kita sekarang? Okey, yang pertama memang dekat sekolah kita ada barisan pentadbir dan guru penolong kanan kurikulum ataupun guru kanan pentadbiran, dia berfungsi utama dalam kurikulum. Jadi antara tugas utama sebelum dia membuat segala gerak kerja ini, dia kena faham dulu apa dia dasar berkaitan dengan kurikulum. Itu dia kena tahu dulu, baru boleh dia nak mencerap yang lain ni. Dasar-dasar tu seperti PPPM, dasar TS25 dan apa kehendak dasar-dasar berkaitan kurikulum dari kementerian. Jadi antara tugasnya ialah selain daripada pemantauan, mesyuarat berkala. Untuk dia menyampaikan arahan-arahan ataupun perkara-perkara yang perlu kepada ketua-ketua panitia khususnya dan kepada semua guru-guru berkaitan dengan perjalanan kurikulum sekolah. Jadi ini kena dia mengagihkan tugas kepada ketua-ketua panitia supaya benda ini ataupun maklumat ini tersebar dengan baik dalam pengetahuan kepada semua guru. Jadi hubungan ataupun komunikasi antara penolong kanan kurikulum, ketua-ketua panitia dan semua guru berkaitan dengan PDPC kena mantap, kena baik supaya gerak kerja ini berjalan dengan lancar. Jadi kita nampak apabila ada perancangan, segala pergerakan ataupun PDPC nanti akan berjalan dengan baik, iaitu berfokus dengan mendapat keberhasilan yang cukup baik untuk kemenjadian murid itu sendiri. Itu yang pentingnya. Okey, jadinya soalan seterusnya, adakah sekolah ini melaksanakan program yang menyokong pelaksanaan kurikulum seperti contohnya bengkel peningkatan pedagogi, intervensi akademik ataupun penggunaan teknologi dalam PDPC? Okey, kita sentiasa menyokong segala perkara yang baik berkaitan dengan PDPC untuk kita tingkatkan kecemerlangan pengajaran guru supaya kemanjadian murid itu menjadi lebih baik. Jadi di samping orang kata aktiviti lain untuk ladap, kita tidak ketinggalan juga bersama-sama untuk kita tingkatkan prestasi guru ini. Contohnya kita mengikuti latihan dalam perkhidmatan. Sekarang ni tengah sibuk dengan digital, jadi kita pun akan mengikut arah pendigitalan sekolah. Selain daripada rekod-rekod PDPC itu sendiri kita digitalkan untuk memudahkan pemantauan dan keberkesanan pelaksanaan program kita. Kita juga mengikuti program-program yang ditetapkan oleh kerajaan. Contohnya sekarang di peringkat KPM, bagi murid yang tak mencapai 3M lagi di tahun 1, kita ada intervensi kurikulum. Di tahun 2 dengan 3, bagi mereka yang masih lemah, kita ada program Anakku, kita ada program bersama-sama dengan NGO lain supaya tidak ada murid yang tercicir dalam PDPC. Supaya kita mengharapkan sekurang-kurangnya apabila mereka di tahap 2, mereka telah menguasai kemahiran 3M di sekolah ni. Itu yang paling pentingnya. Okey, baik. Seterusnya, apakah cabaran utama yang Encik hadapi dalam melaksanakan pengurusan kurikulum sebagai guru besar? Cabaran utama
dia sebenarnya apabila kita nak menguruskan kurikulum, dia bermaksud PDPC. Jadi PDPC akan berlangsung seperti apa yang kita rancangkan, tetapi di sekolah ini isu utamanya ialah ketidakhadiran murid. Jadi macam mana kita membuat PDPC yang terbaik, guru yang terbaik kalau murid itu sendiri tidak hadir ke sekolah. Ini juga menjadi satu kekangan di SK Subang. Jadi peratus kehadiran kita kalau dibandingkan dengan tahun lepas memang bertambah baik, tetapi bilangan murid yang tidak hadir ke sekolah secara bagi seorang murid, tapi dia dalam bilangan yang ramai. Hari ni orang lain tak datang, esok orang lain tak datang. Jadi PDPC itu sebut orang kata pengukuran keberhasilan itu agak kurang tepat sebab murid ramai tidak hadir ke sekolah. Jadi orang kata itu antara halangan yang kami terpaksa tempuh. Jadi ukuran untuk berjaya itu susah untuk kita ukur sebab masalah ketidakhadiran, dan perkara ini sebenarnya kami sedang atasi. Alhamdulillah sekarang ini nampak positif, bilangan ataupun peratusan murid yang hadir ke sekolah pada setiap hari makin meningkat. Jadi itu yang kami tengah buat sekarang. Okay, daripada cabaran-cabaran tadi tu, apakah langkah ataupun inisiatif yang Encik ambil untuk mengatasi cabaran tersebut? Okey, jadi bila ada isu kita kena selesaikanlah isu tersebut. Jadi kalau masalah yang pertama tadi murid cicir, kita gerakkan. Orang kata tenaga-tenaga yang ada mengikut ruang masing-masing, misalnya pada kaunseling, kita dapatkan apa masalah sebenar, apa sebab sebenar, adakah faktor masalah peribadi pada murid, masalah transport ke misalnya, ataupun masalah kewangan, dan kita cuba atasi. Dan kita bersama-sama dengan pihak BG, kita juga cuba membantukan masalah, kita cuba menyelesaikan masalah ini. Di peringkat lainnya, kita juga bersama dengan PPS, iaitu Pegawai Perhubungan Sekolah, iaitu anggota polis, kita juga bekerjasama, kita melalui program-program khas di bawah Hal Ehwal Murid, misalnya program Jom Sekolah, program kita bagi saguati ataupun hadiah kepada murid yang rajin datang sekolah, murid yang datang awal sekolah, murid yang datang kemas ke sekolah, untuk sebagai satu tarikan kepada mereka hadir ke sekolah, dan yang mana adalah apabila mereka hadir ke sekolah, mereka akan menjalani PDPC. Itu target kita. Bukan sekadar hadir, tetapi kita pengukuran kejayaan kurikulum adalah apabila mereka mengikuti PDPC tersebut. Kita rancang begitu hebat pun, kalau mereka tak hadir ke sekolah, memang menjadi satu isu juga. Jadi ini yang kita cuba seiringkan masalah yang kita hadapi dari segi hal ehwal murid, dan kita cuba kaitkan untuk penyelesaiannya di bidang kurikulum sekolah, insyaAllah. Okey, baik. Soalan yang seterusnya, dalam agenda transformasi pendidikan seperti TS25 ada menyasarkan perubahan menyeluruh dalam sistem pendidikan, dan adakah pihak sekolah ada melaksanakan program ataupun aktiviti yang mencerminkan kepada perubahan ini? Okey, untuk makluman, pada tahun lepas kami membuat satu program TS25, iaitu program KNR. Jadi lepas ini insya-Allah boleh berjumpa dengan Puan Hasnita untuk mendapatkan maklumat program KNR pada tahun lepas yang berkaitan dengan TS25. Jadi sebenarnya buat program ini kita membuat satu program inovasi pengajaran yang menarik minat murid untuk menyertai dan untuk mengikuti program yang telah kita buat. Lepas tu juga kita laksanakan program macam di peringkat sekolah, di peringkat pemimpin muda, peringkat pengawas sekolah, pemimpin rakan sebaya, murid-murid kaunseling. Jadi kita buat juga untuk mereka ni dilatih sebagai pemimpin orang kata di masa yang akan datang. Jadi sekolah juga mengamalkan kerja-kerja lain seperti budaya kerja bestari, seperti penggunaan data. Ini sangat penting. Sebab zaman sekarang ini kita menggunakan data-data untuk penambahbaikan pencapaian murid.
PLC pada guru, penggunaan portal delima itu yang aktif di sekolah ini supaya murid-murid terdedah dengan dunia pendidikan yang mencabar yang menggunakan digital sebagai satu asas pembelajaran. Jadi memang kita kena kita selalu tekankan perkara-perkara ini dalam pembelajaran supaya murid itu lebih berminat untuk belajar. Okey, seterusnya sejauh manakah keberkesanan program-program ini dalam mengubah budaya kerja warga sekolah terutamanya dari segi kolaborasi dan inovasi guru? Bila kita buat program-program yang sebegini, kita nampak kerjasama erat daripada guru. PLC diwujudkan apabila guru-guru berkolaborasi, berkomunikasi, merancang dan bersama-sama untuk meningkatkan PDPC. Itu kegunaan PLC yang kita memang gunakan di dalam setiap subjek. Memang kita galakkan ketua-ketua panitia merancang PLC untuk setiap mata pelajaran masing-masing. Jadi begitu juga dengan program-program lain seperti pembelajaran berasaskan projek ini yang kita buat KNR. Kemudian penggunaan aplikasi digital, kita pun ada bilik tayang yang menarik minat murid. Kita juga ada smart board walaupun bilangannya agak terhad tapi menjadi satu daya tarikan minat kepada murid untuk belajar. Dan daripada perkara-perkara ini juga menjadikan mereka mencuba sesuatu yang benda baru. Murid pula menjadi lebih proaktif untuk belajar dan hasil daripada pembelajaran tersebut kita lihat dia lebih baik. Dan sekarang ini hubungan antara pentadbir dengan bersama-sama sokongan pihak luar seperti NGO pun sangat baik. Jadi sekarang ni kami dalam rangkaian bersama dengan NGO iaitu KWSP di bawah program Sekolah Angkat Madani Malaysia. Kita mendapat peruntukan lebih kurang 100,000 dan kita cuba nak membawa perkara-perkara seperti smart board, penggunaan TV dan sebagainya dalam PDPC. Itu dalam perancangan kami. Sebab sekarang ini Sekolah Angkat Madani melalui JLC telah memilih SK Subang sebagai salah satu pesertanya yang mereka peruntukkan lebih kurang RM100,000 untuk fokusnya kepada pendigitalan sekolah. Jadi kita akan gunakan kemudahan-kemudahan tersebut bagi kita tingkatkan prestasi pengajaran dan pembelajaran guru untuk kemenjadian murid itu sendiri. Okey, soalan seterusnya, seperti yang kita tahu, salah satu teras dalam 7 teras nadi keunggulan ialah memberi perhatian kepada isu keciciran pendidikan. Jadinya soalannya, adakah sekolah ini ada inisiatif ataupun program khusus untuk membantu murid yang kurang berkemampuan agar mereka tidak ketinggalan lah? Di SK Subang kategori sekolah kampung dalam bandar. Jadi dekat sini ramai golongan B40. Di sini aja kita ada 168 orang murid iaitu murid asnaf. Mereka berada dalam kelompok B40 lah. Memang kita tidak pinggirkan mereka. Kita nak mereka ini belajar, berjaya dan kita harap kemiskinan bukanlah satu penghalang kepada anak-anak ini berjaya. Di peringkat awal persekolahan kita memberi bantuan kepada mereka yang B40 ni. Kita cari penyumbang-penyumbang bagi buku, buku tulis, buku aktiviti dan t-shirt sekolah. Itu yang kita telah jalankan dan alhamdulillah kita mendapat satu jumlah yang cukup besar yang kita boleh tampung hampir keseluruhan murid ini. Kita membelanjakan pada tahun ini lebih kurang 13,000. Jadi di SK Subang sekarang ini hampir keseluruhan muridnya mempunyai buku tulis yang lengkap, peralatan yang lengkap dan tidak ada murid yang tercicir. Sebab kita mempunyai satu inisiatif bersama dengan pihak BG untuk membantu murid-murid ini dari segi mengikuti pembelajaran. Untuk program kelak tambahan selain daripada murid B40
yang mana kebanyakan murid B40 ini tidak menguasai 3M. Kami dalam perancangan bersama dengan JLC tadi untuk membuat kelas tambahan bagi murid tahun 2 dengan tahun 3 yang belum menguasai 3M. Jadi kita akan pilih ini adalah murid-murid pemulihan. Ada 53 orang murid pemulihan yang dalam perancangan kita bersama dengan JLC, dan insya-Allah pada bulan Julai nanti kita akan mulakan kelas tambahan supaya fokus kita untuk mereka menguasai 3M. Ini kerjasama sekolah, NGO iaitu JLC tadi bersama dengan pihak BG. Kemudian kita bagi jugalah dengan program motivasi di peringkat sekolah, dan kita dengan bantuan pada unit kaunseling, kita sentiasa membantu supaya mereka ini tidak masuk dalam golongan cicir. Sebab golongan B40 ini terdedah dengan pelbagai situasi. Dan Alhamdulillah pada tahun lepas kita ada 13 orang murid cicir. Tapi tahun ini dengan inisiatif dan idea kita semua hanya tinggal 1 orang murid cicir. Ini sebenarnya yang paling kita bimbang. Bila dia cicir, dia tak datang sekolah, dia tak ikut PDPC, memang dia akan ketinggalan. Sekarang ni kita ada seorang je lagi berkat kerjasama daripada semua lah. Ini jadi kita harap kita nak jadikan cicir ni sebagai orang kata zero defect pada sekolah nanti. Okay. Itu kita punya harapan. Okay, jadi seterusnya dari sudut perpaduan pula, apakah program yang dirancang bagi menyemai nilai kebersamaan dalam kalangan murid? Contohnya melalui unit beruniform ataupun kelab, sukan ataupun hari kebudayaan. Di peringkat sekolah di SK Subang ni pun sebenarnya kita tidaklah terlalu ramai sangat murid yang bukan Melayu. Kita ada lebih kurang kurang daripada 40 orang. Jadi macam mana program remote ataupun di bawah core curriculum memang kita jalankan, antaranya melalui sukan tahunan, melalui sambutan hari raya misalnya, kita ada program lain gotong royong, lawatan, projek apa semua kita libatkan. Kita tak pernah nak pinggirkan mereka sebab kita dalam satu komuniti dalam sekolah, kita titik beratkan semua dan kita amat menjaga sensitiviti kepada murid-murid tersebut. Jadi program melalui remote ini memang berjalan setiap tahun dan memang ada satu sub unit dalam core curriculum itu sendiri, dan kita masih sepanjang tahun kita jalankan. Okey, seterusnya tadi perpaduan. Sekarang ni dalam aspek kecekapan pula, bagaimana pihak sekolah mengoptimumkan pelaksanaan program ataupun aktiviti walaupun berdepan dengan kekangan seperti kekurangan tenaga pengajar ataupun masa yang terhad? Kekurangan tenaga pengajar bagi sekolah bandar itu biasa. Ya, sebab sehingga sekarang pun sebenarnya kita menghadapi kekurangan guru. Tapi macam mana pun kita dah bersedia dengan keadaan itu, kita merancang macam mana kita nak meneruskan PDPC tanpa sebarang halangan walaupun kekurangan kaki tangan untuk mengajar ataupun kekurangan guru. Jadi kita yang pertamanya melakukan pembahagian ataupun agihan tugas kepada semualah supaya seimbang, walaupun nampak agak berat tugasan tersebut, tapi kita nak menjaga anak murid kita supaya mereka tidak terbiar walaupun kita menghadapi masalah dari segi kekurangan tenaga. Contohnya kita gabungkan murid-murid daripada beberapa kelas untuk satu-satu program. Jadi walau macam mana pun dia akan tetap mengikuti aktiviti tersebut dengan kita mengurangkan penggunaan tenaga kita sendiri. Kemudian kita panggil daripada pihak luar, kita kolaboratif dengan pihak-pihak yang lain seperti motivasi dan sebagainya supaya apa sahaja bila mana dia hadir ke sekolah, dia tetap akan ada aktiviti yang dijalankan. Sebab penambahbaikan untuk setiap aktiviti itu penting untuk kita jalankan program supaya hasil yang terbaik untuk murid-murid dapat kita capai nanti. Okey, baik. Seterusnya, dalam dasar pendidikan digital yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia bertujuan untuk melahirkan generasi fasa digital dan berdaya saing, apakah program digital ataupun penggunaan aplikasi yang telah diperkenalkan di SK Subang?
DSK Subang pendidikan digital yang paling kita buat ialah portal Delima. Kita menggunakan Delima tu sebagai satu ruang untuk guru mengajar, murid terlibat sepenuhnya. Jadi di sini pada tahun 2022 tak silap saya mendapat anugerah antara sekolah yang aktif dalam penggunaan portal Delima kebangsaan di peringkat kebangsaan. Sekarang ni pun kita masih teruskan untuk menyeronokkan. Kita selalu buat pertandingan menggunakan portal Delima. Di samping cikgu-cikgu menggunakan portal Delima untuk memberi latihan khususnya pada waktu cuti. Dan portal Delima di SK Subang ni juga kita menarik minatnya dengan penyertaan ibu bapa. Kita setiap tahun paling-paling kurang pun sebelum Mesyuarat Agung PIBG, kita akan gunakan portal Delima untuk penyertaan ibu bapa dalam sesuatu aktiviti yang kita buat. Dengan sokongan pihak luar seperti PIBG juga, kita menyediakan hadiah supaya menjadi satu tarikan minat kepada murid-murid supaya mereka faham sekolah memang menuju ke arah pendigitalan, dan pendigitalan dalam PDPC ini adalah suatu pembelajaran yang menyeronokkan. Okey, baik. Daripada program-program tersebut, sejauh manakah impak pelaksanaan program-program tersebut terhadap kemajuan murid di sekolah ini? Okey, jadi apabila adanya penggunaan digital yang tentunya menarik minat murid, yang kita lihat sekarang ialah penyertaan. Apabila kita menganjurkan satu-satu pertandingan atau aktiviti bilangannya makin bertambah. Dan guru-guru juga menarik minat dengan kita sekurang-kurang kita bagi sedikit penghargaan lah kepada guru-guru yang aktif mengikut bulan. Itu salah satu cara kita nak mengiktiraf aktiviti yang dijalankan oleh guru. Jadi sebenarnya kita boleh mempelbagaikan aktiviti dalam portal Delima. Dari segi kurikulumnya boleh, sasiahnya boleh, dari segi co-kurikulumnya boleh. Jadi banyak sebenarnya. Jadi di samping itu kita juga menekankan bahawa semasa penggunaan portal Delima ini, gunalah dengan secara baik. Kita nak mendidik dari segi adab dan etika. Sebab kita tak mahu bila menggunakan portal Delima ini macam kita menggunakan media sosial, banyak perkara-perkara negatif. Sebab kita dalam portal Delima pun kita akan pantau dan kita nasihatkan, dan kita boleh lihat penglibatan murid dalam portal Delima serta penyertaan mereka yang boleh kita harapkan memberi impak yang positif selain daripada hasil kerja kepada adab dan nilai murid itu sendiri nanti. Okey, baik. Adakah pihak sekolah menyediakan latihan digital kepada guru, dan bagaimana pihak sekolah mengurus jurang digital antara dalam kalangan pelajar? Di sini sebenarnya kalau kita ni, sebab saya kata tadi portal Delima pun kita dah lama aktif. Cuma kita nak memastikan bahawa penglibatan murid itu adalah secara menyeluruh. Penglibatan sekarang pada tahap yang cukup baik. Cuma kita perlu tingkatkan. Itu yang melalui kempen yang kita buat. Yang kedua ialah melalui hadiah-hadiah supaya menarik minat murid. Sebab di sini portal Delima telah berjalan. Cuma kita nak menarik minat supaya penglibatan itu lebih menyeluruh. Itu salah satu cara yang tadi ialah kita menggunakan pihak yang luar seperti PIBG yang menyokong, menyediakan dana ataupun peruntukan untuk memberi sumbangan hadiah pada murid-murid. Lepas itu kita dedahkan juga dengan penggunaan bahan-bahan peranti yang ada di sekolah seperti penggunaan di bilik komputer, dan selepas ini kita nak tingkatkan penggunaan TV pusat sumber sekolah supaya murid aktif dalam bidang digital ini. Okey, seterusnya. Salah satu fokus utama dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia iaitu PPPM 2013 hingga 2025 ialah kemenjadian murid. Jadinya, apakah program pembangunan sasiah ataupun kepimpinan murid yang dirancang oleh pihak sekolah untuk menyokong matlamat PPPM ni? Jadi bila kita nak menjadikan seorang murid itu berjaya, ya, selain daripada kurikulum dan co-kurikulum, sasiah diri ataupun adab nilai diri pada mereka memang kita fokuskan. Di sini banyak
perkara yang kita buat. Perkara pertama sekali ialah setiap rekod amalan terbaik itu kita akan masukkan dalam SSDM. Itu. Jadi sebagai satu galakan supaya murid-murid ini sentiasa melakukan perkara-perkara yang baik. Apa saja kebaikan yang mereka lakukan, kita akan rekodkan. Jadi di samping itu kita jalankan juga beberapa program supaya membentuk jati diri yang sempurna kepada mereka sebagai seorang pemimpin. Misalnya kita ada program rakas sebaya, program motivasi, program kepimpinan pelajar supaya mereka ini pandai membawa diri, pandai bergaul, pandai bersosial. Ini yang kita harapkan supaya mereka ini kata cemerlang dalam akademik tetapi cemerlang juga pada sasiah. Itu yang kita nak murid ni berjaya dari segi holistik. Jadi mereka ni juga dibagi peluang memimpin program-program sekolah. Seperti yang kita lihat, perhimpunan mingguan pun diuruskan sendiri oleh murid. Mereka yang menjadi pengacara majlis pada hari tersebut. Begitu juga dengan TV PSS, mereka akan melakukan temu bual bersama dengan guru atau murid. Jadi kita nak supaya murid ini mempunyai keyakinan diri, di samping mempunyai adab dan jati diri yang sangat baiklah supaya mereka seimbang untuk menjadi seorang insan yang holistik cemerlang. Okay, jadi seterusnya PPPM ni juga turut menekankan kepelibatan ibu bapa dan juga komuniti. Jadi adakah sekolah ni mempunyai program kolaboratif bersama pihak IBG, alumni atau pihak luar yang menyumbang kepada pembangunan sekolah ini? Okey, jadi sekolah tanpa pelibatan daripada orang luar ataupun komuniti menjadi memang susah nak bergerak. Dan asas kepada penglibatan daripada ini ialah kita menambah bilangan aktiviti serta menjadikan mereka sebagai sumber pendapatan kepada sekolah untuk dibelanjakan bagi murid lah. Jadi alhamdulillah kami mempunyai PIBG yang cukup faham situasi sekolah, banyak membantu dalam semua aktiviti dan kita juga mempunyai sokongan daripada badan politik, NGO yang cukup baik. Jadi di peringkat PIBG, mudah untuk kami berurusan daripada sumbangan-sumbangan PIBG kita gunakan untuk aktiviti-aktiviti sekolah. Kami juga mendapat banyak sumbangan daripada pihak luar untuk aktiviti dan kerja-kerja tambah baik terutama infra sekolah. Jadi kita mendapat peruntukan daripada ahli Dewan Undangan Negeri, dari ahli parlimen, kita mendapat sumbangan juga daripada NGO melalui Sekolah Angkat Madani tadi yang tahun ini baru dimulakan dan alhamdulillah SK Subang menjadi sekolah pilihan yang kita harapkan akan banyak membantu peningkatan infrastruktur sekolah. Program lain insya-Allah kita akan buat hari sukan bersama dengan PIBG, kita akan buat karnival pendidikan itu dalam perancangan saya pada bulan Ogos nanti, hari kantin, hari keusahawanan, itu juga akan kita buat nanti. Dan kerjasama dengan pihak luar pun sentiasa dijalinkan sebab setiap tahun kita buat latihan kebakaran bersama bomba. Kita mempunyai PPS ataupun pegawai perhubungan sekolah yang sangat akrab dengan polis, dengan sekolah. Jadi pegawai polis selalu datang dengan mengikuti program kami dan pada begitu juga dengan kesihatan melalui unit kesihatan sekolah. Dan baru ni juga kita dapat bekerjasama dengan NGO untuk kita buat korban daripada bersama Yapim. Jadi banyak sumbangan-sumbangan luar ini dan jalinan serta jaringan yang kita lakukan yang banyak memberi faedah kepada sekolah. Okey, rasanya dah banyak soalan yang kita bincangkan. Jadi secara keseluruhannya, sejauh manakah kejayaan pelaksanaan dasar rasa pendidikan ini dicapai melalui program yang dilaksanakan di sekolah? Dan sebagai penutup, apakah nasihat Encik kepada bakal pendidik ataupun bakal guru seperti kami dalam memahami dasar rasa pendidikan ini? Okey, pelaksanaan dasar pendidikan dia adalah sesuatu yang hidup, yang sentiasa bergerak, yang sentiasa ada perkara-perkara yang baru. Jadi kalau kita lihat pada orang kata 5 tahun lepas tak ada digital.
sekarang digital menjadi satu perkara yang utama. Jadi di peringkat sekolah kita akan sentiasa mengikut dasar dan ketetapan daripada KPM dan kita kena akur dengan perubahan-perubahan yang berlaku. Dan kepada guru pelatih kena faham yang dunia pendidikan adalah sesuatu yang lebih menarik andainya kita mengikut peredaran semasa. Jadi kalau sekarang ini lebih kepada zaman digital, zaman AI, dan itulah benda-benda yang kita akan hadapi. Dan di samping perkara tersebut baik, kena bersedia juga dari segi impak-impak yang lain. Mungkin impak yang negatif, tetapi cara kita mengadun, cara kita menerima, cara kita menyelesaikan perkara-perkara tersebut yang kita kena fikirkan. Jadi tidak ada sesuatu perkara itu datang dengan satu package yang terbaik. Tidak. Dia ada pro and con yang juga. Jadi kita kena hadapi. Tapi benda itu sangat penting supaya anak murid kita sentiasa terdedah dengan dunia-dunia ini dan mereka tidak hanya akan mengikut apa keperluan kehendak mereka tetapi berdasarkan perkara-perkara yang kita guide sebagai panduan yang terbaik kepada mereka sendiri. Itu harapannya. Okey, baik. Terima kasih Encik atas kesudian berkongsi ilmu dan pengalaman dalam sesi temu bual ini. Semoga segala usaha dan perancangan Encik dalam maju kecermangan sekolah dipermudahkan, diberkati Allah SWT. Oleh itu, sekian sahaja sesi temu bual kita pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Waalaikumsalam. Jadi saya harap boleh menjadi seorang guru yang terbaik kepada nanti, insya-Allah. Allah. Amin. Tak gambar sikit. Ah.